5 cara atasi insulin resistant senang dan berkesan. Ramai orang ingat kena berlapar, buat diet ketat atau tolak nasi terus. Tapi sebenarnya tak perlu pun ekstrim macam tu. Kita mula dengan yang paling senang dulu. Pertama, susun cara makan. Mulakan dengan sayur, daun, lepas tu protein dan akhir sekali baru karbohidrat, nasi. Ini bantu kurangkan lonjakan gula dalam darah lepas makan nasi. Serat sayur tu jadi macam jaring penghadang gula nasi diserap laju. Lebihkan portion sayur, kurangkan nasi. Jangan gaul semua makanan sekali suap. Tukar urutan suapan je. Kedua, lepas makan jangan terus duduk atau baring. Bangun dan berjalan 10 ke 15 minit. Ini bantu otot serap gula tanpa perlukan insulin tinggi. Ketiga, kurangkan kekerapan makan. Elakkan asyik mengunyah sepanjang hari. Bagi ruang badan untuk reset hormon. Keempat, bina otot dengan latihan kekuatan. Sebab otot ni macam span yang serap gula dan tingkatkan sensitiviti insulin. Dan kelima, jaga tidur. Kalau tidur tak cukup, insulin resistant boleh jadi lebih teruk walaupun makan dah jaga. Ini semua nampak simple tapi kalau konsisten, impaknya sangat besar. Lepas ni kita sambung bincang. Bila dah buat semua ni, macam mana nak tahu insulin dah okey? Berapa lama agaknya tempoh kena buat baru nampak kesannya? Jom follow, like, komen dan share dulu video ini.